Kalau ada peluang untuk belajar, belajarlah. Content creator ni tak mudah. Kita tak tahu lagi bulan depan income kita berapa. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kaki Konten. Setelah lama kita tak shoot. Dan kali ni bersama aku Bro Jeb. Dan dibantu oleh Faisal. Kalau korang tertanya mana Cikgu Luan. Cikgu Luan sekarang pasal berehat sekejap. Jadi mak dia tengah sakit lah. So dia sekarang tengah jaga mak dia. Kita doakan semua followers Kaki Konten, mudah-mudahan mak Cikgu Luan ni segera sembuh. Amin, insyaAllah. So hari ni kita bersama dengan content creator, tech reviewer. Dan mungkin yang tertanya jugalah, kau mungkin boleh kenalkan sikit lah. First of all ni first time Okay, first time saya berpodcast lah. Tapi sebelum tu ada sikit pengalaman berpodcast dengan YouTuber Isai Sab. Kalau siapa yang pernah tengok cerita hangat, itu antara suasana macam ni lah. So ni Alhamdulillah projek kasih offer yang menarik untuk saya. So kita gunakan sebagai pengalaman kan. Kita pun bukan tahu sangat lah Baik, jadi terima kasih banyak episod ni ataupun next episode kita akan ditemani oleh Faisal Sokri lah. Nanti kita akan berpodcast juga dengan beliau. So kita bersama dengan seorang content creator reviewer kali ni, iaitu Putra Z. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi jemput Putra Z. Jauh kau datang kan? Nilai. Datang dari Nilai. Baik. Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan. Tapi sebab dah hari-hari kan, dah biasa. Benda kecil lah. Benda kecil lah tu. Okay. Sekali lagi terima kasih datang dalam podcast Kaki Konten ya. Jadi memang antara list jugalah yang kita akan masuk. Dan akhirnya berjaya masuk dalam podcast Kaki Konten. Kalau tak silap kan, Cikgu Luan ada DM tau daripada Disember tahun lepas. Aku baru buka. Oh ya. Aku baru buka 2 minggu lepas kot. Aku cek balik cek balik kat IG. Cikgu Luan ada apa dia invite. Lepas tu aku cakap dengan cikgu, aku reply lah. Sorry Cikgu Luan, apa tak perasan. Dah hadir hari ni Wan. Tapi Cikgu Luan pula yang tak ada dalam podcast ni. Kita tribute Cikgu Luan. Okay, baik. Jadi aku kenal Putra ni zaman-zaman YouTube lagi lah. Zaman-zaman Kadok. Cuma sebelum kita nak masuk cerita pasal YouTube, pasal apa yang dia buat sekarang ni, mungkin Putra boleh ceritakan sikit. Mungkin audiens kita ni ada yang kalau di YouTube tak ramai yang kenal. Sebab Putra lebih famous dekat platform lain, TikTok dan sebagainya. Mungkin cerita sikit lah latar belakang sebelum jadi content creator ni. Okay, sebelum aku jadi content creator, sebenarnya aku kontraktor. Full time contractor. Ramai orang tak percaya bila tanya sebelum jadi, memang daripada asal jadi content creator tak, dulu contractor. Cantik ayat tu. Dia daripada contractor kepada content creator. Yeah. Itu apa, sebagai owner business ataupun owner business. Owner business. Owner business. Dulu ada dalam 9 orang staff. Bos. 6 orang staff, 9 orang intern, 9 intern. Syarikat sendiri lah. Syarikat sendiri. So sekarang Sekarang tak ada. Sekarang full time content creator. Macam mana proses penghijrahan daripada content creator kepada content creator? Okay, dia sebenarnya aku dulu jadi content creator ni bermula daripada blog. Dulu, sekarang blogger. Dulu blogspot kan. Dulu blogspot. So dulu aku buat servis-servis macam maintenance bangunan apa semua kan, kontrak-kontrak bangunan untuk maintenance. So jadi aku selalu buat macam bukan artikel lah, sharing lah dekat Blogspot. Apa yang aku buat, servis aku buat dekat Blogspot. Setiap projek tu ada cerita dia ke ataupun bukan setiap projek lah. Tapi akan ada lah. Kalau ada buat free video tu buat bukan buat video, dia buat macam artikel. Menulis lah dulu, bloggers lah. Bloggers ya, betul, bloggers. Dari situ lah. Bercakap pasal bloggers, dulu sebenarnya ramai yang start. Ramai, betul. Menulis Dulu sebab AdSense dia bukan mula daripada YouTube. Betul. Bloggers, ramai yang buat income daripada blog. Saya pun pernah agak mencuba tu. Dulu kan banyak yang buat cerpen-cerpen. Tapi dulu bukan saya buat Blogspot tu bukan untuk AdSense. Saya just untuk sharing apa servis yang saya buat. Sebab marketing dulu, marketing. Macam marketing lah.
Jadi bila dulu orang nak search kan dekat Google kan. So bila kita selalu buat sharing dekat Blogspot, kita punya apa penulisan tu akan keluar lah. Betul. Sebab orang dulu sikit-sikit Google, sekarang ChatGPT lah. Tapi yang sebut dulu tu zaman berapa? 2013. 2013 aku buat Blogspot sebab aku buka satu company untuk kontraktor lah. Faham. So time tu memang aku tak tahu apa-apa, marketing pun aku tak tahu, tapi disebabkan aku suka sharing, aku suka menulis time tu. Aku search aku nampak satu Blogspot kan. Oh, Blogspot boleh buat sharing, aku buat. Betul. Aku buat sharing kat situ. Tapi time tu tak ada fikir income untuk promote kontraktor lah. Untuk servis kontraktor lah. Lebih pada macam promote bisnes sendiri lah. Promote bisnes sendiri. So dari situ berapa lama Bro Putra buat? Sampai 2015. Sampai 2015 kan apa nama dia punya trend berubah kan. Betul. Orang suka tengok video dekat Facebook. Start lah buat sharing dekat Facebook pula untuk video. 2015 Facebook. 2015 Facebook. Betul. Dia naik ya. 2015. Tapi kontraktor bukan masuk. Kenapa? Itulah. Kenapa boleh tiba-tiba? Betul. Ini apa? Tutup company kah atau terus ke ni? Tutup. Ke slow-slow? Tutup terus? Tutup masa PKP. Okay, PKP. Tutup masa PKP. So SSM memang tak ada langsung lah. Memang dah close di company. Close. Tak rasa menyesal, tak rasa sayang. Ya aku ada company. Kenapa? Maybe sebab boleh stop kejap kan. So buat balik. So kenapa? Dah time PKP tu dah stop dah. Dah stop sebab daripada PKP first sampai PKP 3.0 tak silap. Cuma bertahan. Sebab gaji staff kena bayar. Betul. Tapi kerja tak boleh jalan. So bila dah PKP 3.0 tu decide dah maintain dengan staff, kita nak tutup company. Bagi staff masa dalam sebulan untuk dia cari kerja baru. Okay, baik. So daripada kontraktor kepada content creator yang berjaya hari ini, InsyaAllah akan lebih berjaya lepas ni. Sebab dia dah tambah staff baru. Mudah-mudahan lebih padulah lepas ni. Putra, satu lagi sebenarnya aku nak tanya daripada awal tadi, lupa nak tanya. Putra Z Squad, dari mana muncul? Sebab nama Putra ni kalau tak silap Ahmad Putra. Betul. Kenapa brandingkan Quad? Okay. Apa sebenarnya? Sebab Squad kan? Cerita dia macam ni. Cerita dia kan nama dia Putra sebenarnya. Okay. Tapi kan aku minat buat video. Masa aku buat service contractor tu, aku buat video. Aku buat macam drama apa semua dekat YouTube. Sketsa lah. Sketsa macam tu dekat YouTube. Lepas tu adalah kawan-kawan dia nak join. So kita fikir nak buat nama apa faham. Kita buat satu squad, Putra Squad. Itulah. Itu datangnya Putra Squad. Masa tu dah start street photographer lah. Masa tu dah start street photographer. Dah. Dari time tu dah start. Cuma Squad S tu tukar pada Z lah. Tukar pada Z. Putra Squad. Okay, itu asalnya Putra Z Squad. So nak sebut macam mana? Putra Z Squad ke Putra Squad? Putra Squad. Putra Squad. Okay, baik. Nak tukar nama tapi macam sayang kan. Tu sebab tu sekarang TikTok tu tak ada squad tu, Putra Z je, Z je. Ya, faham. TikTok. Betul. Nama yang ni patut kekalkan lah. Macam projek cakap saya kan, lebah 5 minutes late kan. Tapi sebenarnya saya cuma nak Aku nak racun kau tu. Aku dari dulu bagi tahu dia suruh tukar nama channel. Tapi macam nama branding dia. Aku macam itu macam panjang sangat Tak apa, nanti dalam podcast kita dua aku akan racun insya-Allah. Sebab satu branding ni penting Macam takkan boleh nak letak Ahmad Putra. Tapi macam aku pun nama aku lah Jafar. Tapi member sekolah panggil Jeb. So aku buat nama pena, nama branding Bro Jeb. Sampai sekarang pakai. So at least macam Munje. Nama dia apa? Munzir kan? Munje. So content creator dia kena ada satu, bagi aku lah, dia kena ada satu nama pena, ataupun kalau nama korang tu dah komersial, boleh guna terus. Tapi kalau rasa macam nama tu macam tak sedap, carilah nama pena, nama branding. So saya kena tukar lah Kena tukar lah. Okay. Try dulu. Nanti kita try. Okay, Bro Putra, tadi dah daripada kontraktor dan daripada blog. Daripada blog. Start daripada blog. Apa next niche yang Bro Putra buat lah, yang saya tahu
starting daripada street photographer, betul? Betul, street. So daripada situ melangkah ke hari sekarang sebagai tech reviewer. So macam mana perjalanan selepas blogger tu? Okay, aku start blogger disebabkan aku nak promote business kan. Dan lepas tu trend berubah, orang suka buat video. Aku buat sharing dalam bentuk video pula. Apa kerja yang aku buat, servis aku buat sebelum ni, kontraktor tu aku sharing dalam bentuk video. Tapi lama-lama aku jadi minat, jadi suka buat video. Jadi shock. Editing, bila kita editing tu jadi shock. So bila shock, try buat sketsa ke apa kan. So aku buat lah. Tu yang tanya kawan-kawan yang minat nak buat sketsa. Tu yang jadi nama Putra Squad. Daripada situ bila dah pegang kamera, minat pula ambil gambar. Itu yang start street photography apa semua. Lepas tu sempat juga buat servis photoshoot wedding dengan maknanya studio. Daripada street photography. Bukan studio, wedding dengan event. Memang buat lah. Memang buat. Layan berapa lama tu? Setahun, 2 tahun? Setahun rasanya kot. Memang ada package foto and video lah. Masa-masa buat kontraktor tu freelance buat foto dengan video. Belajar semua daripada YouTube semua. Maknanya Bro Putra dah lama tahu pasal editing semua lah. Masa kontraktor semua dah tahu lah. Dah tahu. Ada belajar kat mana ke? Tak ada, belajar daripada YouTube. Belajar editing masa 2015 tu lah. 2015 tu beli masa tu orang guna Filmora kan. Filmora 7 ke berapa entah. Beli Filmora. Lepas tu barulah ke Adobe Premiere Pro kan, belajar sikit-sikit. Satu sebut pasal YouTube, aku kenal Putra ni memang daripada zaman YouTube kan, sebab kau pun antara komuniti Kadok, geng-geng Kadok dulu kan. So nak apa cerita Kadok ni? Ke dah tak kontak? Sekarang ada still contact tapi jarang lah. Dia sekarang KL ke Sarawak? Aku tak pasti, tak tahu, tapi nampak macam selalu dekat Sarawak kan. Saya baru tengok dia punya content. Last dia review S70. S70 betul. 7 hari lepas. Maknanya dia pasti nak comeback lah saya. Aku rasa nak comeback sayang lah. Betul. Saya pernah pergi dia punya kelas dekat Southville. Tak tahu Bro Putra ada ke tak masa Southville. tu ada apa tu reviewer kereta tu Nas ada buat macam tu Nas Abdullah tu dia ajar daripada Essence, so settled lah dia selalu buat kelas. Itu salah satu sebab aku masuk kelas Kadok, sebab aku minat buat video tapi aku tak ada kawan yang tak ada ramai kawan yang minat video. So masuklah kelas Kadok tu. Kadok daripada situ lah. Kenal Kadok daripada situ, kenal komuniti Kadok pun daripada situ juga. Buat live buat dengan kita. Sebelum kita nak masuk tanya Putra pasal TikTok tech reviewer ni, mungkin aku nak tanya pasal sebab aku ni pro kepada YouTube lah. Sebab aku dulu pun memang ajar YouTube sampai sekarang semua kan. Memang aku lebih pro, walaupun sekarang ni FB Pro pun tengah menaik kan, Facebook boleh buat monetize semua. Konten asal Putra dan konten apa yang menjadi di YouTube masa tu? Masa tu vlogging. Vlogging Macam travel ke Sarawak tu ikut Kadok tu kan. Oh ya, ada ikut Kadok pergi mancing udang tu kan. Okey. Bila jadi macam mana? Saya nampak street photographer pernah buat kan. Pernah buat. Jadi tu kan. Street fotografi tu sebab PKP. PKP. Dia niche dia asal dia vlogging. Lepas tu bila 2020 MCO PKP kan. So susah nak keluar. Susah nak keluar, tak boleh keluar kan. So apa nak buat ni kan? Tu buat street. Lepas tu kan dia buka sekejap. Lepas betul. Tu tapi kita tak boleh jalan jauh-jauh. Kita hanya area Kelang Valley je kan. That's why masa tu mas tu semua ada mas. Tu yang buat konten street photo. Tapi bila dah lama tinggalkan YouTube, kita buat balik jadi sendu. Jadi sendu. Then time tu fikir nak buat apa ni? Buat kat YouTube dah sendu. Kita dah biasa view 20k, 30k, 50k. Tapi channel dah monetize kan? Dah monetize. Okay. Bila buat street photo kan, tiba-tiba view 200, 300. Aduh, down lah. Faham. Down. Lepas tu then buka IG, ternampak satu konten Mak Saleh ni. Okay. Konten Mak Saleh dekat IG ada watermark TikTok. Ada watermark TikTok. Bila tengok
ini konten daripada TikTok. Betul. So download TikTok balik, search username tu, konten Mak Saleh tu, tengok dia punya style konten. Oh, dia buat apa? Dia buat sharing pasal fotografi. Sharing pasal fotografi, tengok simple je, 30 saat, 50 saat kan dia punya konten. Oh, macam ada juga konten macam ni dekat TikTok kan. Oh, lepas tu try lah tiru basi apa yang dia buat tu. Kita buat tu punca street lah. Lepas tu buatlah sharing pasal fotografi dekat TikTok. Tapi sampai sekarang saya rasa street ada ramai. Sebab last time saya pergi Central Market, saya terjumpa, saya tak ingat nama brother ni. Dia pegang satu tripod, dia pegang kat ujung. Saya tegur lah, abang buat apa? Saya street fotografi. Dah kan randomly. Banyak orang buat konten tu. So macam, abang buat konten ni ya, saya buat konten ni. Banyak lah. Dulu aku buat konten macam tu juga. Until now ada lagi lah. Approach strangers kan. Approach strangers tapi dia kontenkan benda tu. Kadang ada juga yang macam konten-konten Mak Saleh ni, dia ambil gambar, lepas tu dia pergi print bagi. Betul. Itu moment orang tak sangka. Lepas tu sekarang berapa ribu subscriber? 18? 14? Kalau kat YouTube 14,000. 14. Tapi sekarang ni tak fokus YouTube lah. Tak fokus YouTube, fokus short form punya video dekat TikTok lah. Tapi dekat YouTube repurpose. Okay, baik. So tu zaman-zaman YouTube lah. Tapi rasanya boleh comeback balik tu kepada YouTube. Sebab sekarang ni aku nampak pun Putra aktif buat blogging, short blogging lah kan. Tapi nak tahu tak apa fokus dekat TikTok? Sebenarnya sebelum ni TikTok bayar. Betul. Bayar maksud? Dia macam maksudnya monetize. Siapa? As a creator. Bukan Malaysia belum lagi. Tak, dulu. Okay, so the stop. Dia akan pilih mana-mana content creator yang terpilih ni. TikTok Malaysia, admin TikTok Malaysia dia akan approach. Nak tak masuk dulu dia orang panggil TikTok Guru. TikTok Guru, betul. Nak tak masuk dalam TikTok Guru. Dalam dia ceritalah. Okay, untuk TikTok Guru ni kita akan ada community dan kita you punya konten boleh monetize apa semua bla-bla. Tapi monetize tu secara manual tau. Bukan automatic dekat kita boleh tengok dekat apps. Betul. Kita punya dia tak sama macam affiliate tu. Tak sama. Dia semua manual. TikTok Guru tu antara creation punya Malaysia punya. Sebab dulu TikTok kan banyak gelek-gelek. Ya betul. So TikTok Guru ni dia datang, dia nak balancekan balik antara konten yang macam tu dengan konten sharing. Itu sebab dia cari konten creator yang dia buat sharing. Nak tak join kita punya program TikTok Guru dan you boleh monetize setiap you punya konten. Aku setuju lah, okey lah. So itulah kisahnya kau berhijrah ke TikTok. Sebab boleh dibayar oleh TikTok buat konten. Betul. Setiap konten dibayar. Yang penting konten tu ialah konten sharing. Konten sharing education. Betul. Sampai sekarang lah. Sekarang tak ada. Itu sebab itu sebab punca dia aku pergi tag review pula. Masa tu ni siapa? Masa dengan fotografi. Aku buat sharing fotografi. Ada stream dekat YouTube semua tu. Apa? Dekat TikTok semualah. Macam mana? Ada stream belajar CapCut semua tu Stream belajar CapCut. Video maknanya ada buat macam kelas kelas itu kelas lain tak. Yang sharing ni just macam short form punya konten. Education punya konten. Nanti konten-konten tu kita listkan bagi dekat admin, nanti dia akan jadi TikTok Guru ni maksudnya dia jadi ambassador ataupun duta TikTok. Mengajar. Macam ajar tip-tip TikTok, macam mana nak FYP, buat konten TikTok lah. Tapi sekarang tak dibayar. Tak dibayar. Oh ya? Sekarang tak ada. Sejak daripada 2000 awal-awal. So memang diorang tak kekalkan sampai sekarang tak ada. Dia maybe sebab dah ramai. Adalah dah cukup lah. Benda tu dah balance. Dah cukup lah. Dia buat program tu, dia nak balancekan balik antara konten yang gelek dengan konten yang education. Ilmiah. Bila benda tu mungkin dah balance, okey lah, dah cukup lah. Dah cukup lah sampai sini aku bayar korang mungkin macam tu lah. Paling banyak berapa diorang bayar? Dia ikut view. Oh, ikut view. Purata dia 10,000 view. Tak silap aku RM5 ke RM10. Kalau 10,000 view satu video. Okey. Kalau 30,000 view, 30k berapa tak silap, RM15 ke RM20. Tapi kalau cecah 300k RM50 tak silap. Sikit dah. RM50. Tapi dulu view. Tapi diorang belanja view dulu kan. Tapi view dulu padu-padu. Post je
Post kejap ni 5 minit pom 20,000. 2013 dia memang bagi memang bagi 2023 time tu. 2021 2021 dia start 2021. Aku batch kedua. Time tu macam saya sendiri masa TikTok memang cakap pasal gilik-gilik lah. Tapi macam mana Bro Putra boleh tahu TikTok Guru ni ke ataupun ada orang bagi tahu okey HQ lah. Admin TikTok. Dia masa tu dah banyak dah followers. Time tu 25k kot. Banyak sangat tu. 25k dapat notification daripada TikTok. Dekat apps tu dapat notification untuk program TikTok Guru, disuruh bagi detail. Bagilah detail nama, nombor telefon semua. Dalam masa 2 minggu admin TikTok message. You ada isi borang semua bla bla bla. Lepas tu dia tanya setuju tak nak masuk. Aku cakap okey setuju. Dia terus masukkan dalam tak satu. ada sign kontrak apa-apa semua. Tak ada sign kontrak. Cuma dekat dalam apps. Faham. Sebab kita dah isi dalam apps tu kan. So dia masukkan dalam satu grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu barulah aku kenal Fahmi. Best kali lah. Ya. Itu standard lah. Mana-mana platform pun dia akan tengok mana-mana kreator yang berpotensi. Mereka akan approach macam tu lah. Betul. Macam dalam YouTube pun ada juga. TikTok, Facebook. TikTok, YouTube ada. Google lah, Google. Dia akan approach, okay, kau ni berpotensi untuk jadi duta. Macam Canva pun orang akan ada Canvasador kan. So mana-mana platform akan approach lah mana-mana kreator yang dia akan contoh macam ada feature baru, geng-geng ni sahaja yang akan akses awal. Gitulah beta. Betul. Kan. Betul. So masuk ke industri tech reviewer ni, barang apa pertama yang Putra review? Sebab sebelum tu aku nampak style Putra ni lebih kepada macam energetic person. Style kau buat video tu kan, dia tak macam Assalamualaikum warahmatullahi, hari ni kita akan review. Tak, kau jenis yang loud lah, energetic lah, hyper. Memang itu kau punya personality style ataupun dalam video saja macam tu? Kena tanya kawan ni kot. Oh ya. Apa pendapat? Okay. Semalam baru tengok premier kan. Dah jumpa kan. Saya jumpa Bro Putra ni. Starting dia dekat parking motor. Lepas tu habis program YouTube shopping accelerator. So macam memang tak pernah jumpa sebelum ni. Okay, memang tengok YouTube. Based on YouTube, memang genetik lah. Kita tengok Bro punya content, tech review. So macam dia jadi kita semangat. So bila jumpa face to face, sama tak? And then banyak yang daripada review tag daripada Bro Putra juga buatkan daripada energi dia, kita rasa nak tengok video dia. Okay. Tu pendapat saya lah. Itu memang ni lah. Memang style. Memang style aku macam tu. Dekat event ke apa memang aku style aku macam tu. Yang aku nampak Putra dengan seorang ni, siapa? Han pun jenis yang over juga. Ya betul. Tapi itulah korang punya style branding. Menarik lah. So tadi barang apa first yang kau review? Barang apa first sebab sebelum tu kan aku buat fotografi. Fotografi punya konten. Then bila dah tak dapat monetize tu kan, tak dapat monetize ni nak buat apa kan? Nak buat apa? So bila aku research dekat TikTok kan, maybe kena buat review tag kot. Okay. So aku belilah barang-barang. Beli sendiri. iPad, padu ni. iPad mini. Tak silap kan? Yang video. Ya, iPad mini pun aku beli sendiri. Beli beli. Lepas tu aku beli barang-barang macam mic ke apa semua aku beli sendiri. Then aku start review. Dari situlah then adalah bila buat mic, video tu meletup, ada brand-brand mic nak tak review. Time tu tak ada payment lah. Dia bagi nak tak review. Kita pun baru kan. Accept je lah. Kita pun baru accept je lah. Barulah ada modal sikit, barulah beli lagi tau. Beli lagi, review balik. Then time tu Shopee affiliate. Admin daripada Shopee dia approach nak tak jadi, time tu program dia nama dia Shopee Ambassador. Betul. Program dia time tu nama dia nak tak masuk. Lepas tu dia cakap kalau nak masuk Shopee Ambassador dia ada kelas dia. Dia kena masuk satu kelas. Lepas tu baru kita akan dapat ID Shopee affiliate tu.
First starting lah. Sebab dia nampak aku review kan. Dia cakap why not you monetize melalui Shopee affiliate, letak link semua. So aku buat lah. Aku buat dan aku fokus Shopee affiliate pun boleh tahan lah. Sebab kan dia Shopee affiliate tu link tu kalau viewer tekan, dia tak beli barang tu tapi beli barang lain. Cookies Cookies betul. Dapat. Time tu TikTok Malaysia tak TikTok Shop belum masuk lagi time tu. Tapi sekarang dah buat yang TikTok link share tu. Sekarang dah ada link share. Faham. Saya tak cuba review sebuah gadget ni kan. Sebuah gadget ni. Tapi apa tips Bro Putra untuk penonton kan? Macam saya nak start, okay, contoh sebuah pen kan. Sebelum nak shoot tu maybe ada skrip ataupun kita kena guna dulu berapa hari, apa Bro Putra punya tips? Mungkin kau punya workflow lah. Okay. Workflow untuk buat content. Aku first buat review phone ialah Realme. Phone Realme. Dia orang approach nak tak buat review Realme. So then aku time tu pening macam mana aku nak buat review sebab bila melibatkan phone ni banyak features dia. Macam mana aku nak sembang pasal phone dalam seminit, 2 minit. Betul. Tak cukup kan? Aku dah pening lah. Lepas tu aku tanya PIC tu. Okay, saya tak boleh nak review semua tau. Boleh tak you bagi apa kelebihan phone ni? Macam tu. Key point dia apa kelebihan phone ni. Lepas tu dia bagi kelebihan phone yang dia nak highlight. Key feature dia tu lah. Key feature dia. Pihak Realme bagilah. Pihak Realme bagi. Then aku hanya review yang tu je lah. Yang lain tu aku akan buat sikit-sikit. Contoh macam phone ni menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, boleh main MLBB, Ultra punya setting, lebih kurang macam tu dah. Lepas tu ada wet touch punya features. Bila tangan basah still boleh detect lagi macam tu. So aku tak kalau dekat YouTube kan panjang. Panjang, so kita boleh explain sikit dan aku pakai skrip. 2 minit punya video pakai skrip ke? Pakai skrip. Kalau tak pakai skrip, confirm video tu akan lebih daripada 5 minit. Sebab dia akan meleret lah. Kita akan meleret. Tapi kalau kita ada skrip, kita akan ikut skrip tu. Betul. Skrip tu maknanya kita baca A to Z ataupun based in key point kita liretkan sendiri. Aku A to Z skrip. Aku dah cuba dah. Aku key point. Aku dah cuba key point. Bila aku letak key point, lepas tu aku buat konten kan. Pop konten 10 minit. Nak potong sakit. Faham. Lagi baik full script. Dan kita ikut je lah skrip tu. Betul. Sebab aku pun dah lalui cabaran benda ni. Sebab kita pun dulu rajin review barang dekat YouTube. Video 5 ke 10 minit. Panjang lah kita daripada start unboxing, material, quality, feature-feature dia. Tapi bila nak masuk TikTok ataupun Reels, dulu kan IGTV kan, pendek, Reels, macam mana kita nak shortkan video ni tapi kita nak masukkan semua info tu. Ui, susah kan. Tapi bila aku nampak geng-geng TikTok reviewer ni, macam style orang buat ni, macam simple orang buat. Rupanya yang kau punya teknik adalah mungkin skrip dan macam sekarang pun kalau kita nampak macam Iman Kamil, dia tak review, deep review tau. Betul. Dia sekadar bagi tahu apa yang audiens perlukan dengan barang tu, berguna ke tak. Itu ya. Sebab kalau kita review semua daripada dia punya sudut ni ke more technical, orang tak nak tahu. Betul. So mungkin Putra boleh kongsi sikit lah daripada TikTok yang dulu, yang zaman korang TikTok guru, sampailah sekarang, perubahan ketara dalam TikTok yang kau boleh kongsikan. Perubahan ketara daripada segi apa? Tak kisahlah, dari segi mungkin dia punya monetize ataupun dia punya FYP. Sebab sekarang ni yang aku perasan dia ada satu segmen untuk video shop. Yang ada beg kuning, dia ada satu segmen. Ya. Kan FYP. Sebab dulu tak ada kan benda tu? Tak ada. Sekarang ni kita kena berkongsi FYP ataupun berkongsi audien dengan TikTok Shop. Kalau dulu tak ada TikTok Shop. So semua konten kita lah, konten education ataupun konten yang lifestyle apa semua dia masuk sekali semua. Masuk sekali. Sekarang ni dia dah dibahagikan.
konten kita dengan konten e-commerce punya konten. E-commerce konten. E-commerce punya konten. Tak silap kalau tak silap 30% ataupun 40% untuk TikTok Shop, dan untuk konten kita ni dalam 60% tu. Tak silap lah. Sebab tu kalau TikTok Shop, kita buat TikTok Shop, view sikit. Tu salah satu faktor lah daripada percentage pembagian tu. Tapi kalau video kita niche, all affiliate, so should be untung lah kan, betul? Padahal ke ataupun kita kena select sikit video biasa tanpa affiliate, kena video affiliate, kena selang-seling lah konten tu, beg kuning dengan konten biasa kan. Tapi kalau apa yang saya nampak dekat TikTok ni, kalau nak buat affiliate, fokus affiliate baru dia boleh pergi. Sebab kalau macam aku pun, kalau aku selang-seli pun tak boleh. Tak pergi kat tak pergi. TikTok Shop tu, TikTok Shop punya konten tak pergi. Tapi tengok macam Munjir. Dia Munjir banyak TikTok Shop kan. Dia pergi. Mungkin algoritma dah dapat dia ni memang fokus affiliate. Satu lagi yang aku perasan, feature terbaru. Aku dah try benda ni. Kau post dulu video. Bila video tu dah pergi 10,000 view, banyak view, kau boleh letak link. Betul. Kan? Betul. Edit balik, masukkan produk. Betul. Sebab kadang bila kita masukkan beg kuning awal, video tu tak pergi. Tapi sekarang ciri tu dah boleh buat. Tapi yang tak silap aku, video yang 30 hari lepas. Kalau video tu dah 2 bulan, 3 bulan, tak boleh. Aku rasa benda tu adalah ciri yang bijak lah. Betul. Buat masa sekarang. Sebab kita tunggu dulu video tu banyak view sikit, pergi FYP sikit, boom, letak beg kuning. Baru tambah beg kuning, betul? Betul lah, boleh, korang boleh check lah ataupun boleh try sekarang. Okay, Robotra, setiap content creator ni ada tagline dia. Macam Robotra, make it happen. So apa yang menyebabkan make it happen tu? Dan macam mana betul ciptanya make it happen tu? Make it happen make it happen. Soalan yang baik. Okay, tagline aku dulu bukan make it happen. Tagline aku dulu berani rempuh. Berani rempuh. Berani rempuh. Berani rempuh tu maksudnya kita berani try lah. Kita rempuh je lah. Kita buat je lah. Kita buat. Jadi tak jadi belakang cerita. Kita buat dulu. Kita rempuh dulu. Aku minta tagline dulu berani rempuh. Tapi aku fikir balik, macam langsi sangat lah. Macam langsi sangat lah berani rempuh pula. Berani rempuh. Lama-lama bertahan berani rempuh tu? Tak. Apa video? Setahun lebih lah. Lama juga. Lama juga, setahun lebih. Fikir-fikir balik apa ayat lagi selain make it happen. Okay, make it happen. Sebab make it happen ni kan kasih jadi kan. Kasih jadi. Kita kasih jadi. Saya masuk pertandingan pertandingan dekat office, cipta slogan lah. Saya buat make it premium, menang. So saya buat ayat tu macam orang suka, macam wow. So saya terkejut maknanya saya pernah buat dulu tagline dekat office, make it happen. Dan saya menang lah. So tengok bro buat macam boleh dia make it happen. So orang suka. Sebab aku nak buat kasih jadi. Tapi time tu kasih jadi tu ada orang dah guna. Ada guna kasih jadi. Okay, aku buat make it happen lah. Dia translate kan jadi make it happen. Tapi make it happen bukankah dia tu ayat yang random? Maksudnya mungkin ada juga someone yang pakai kat luar tu. Kenapa tak guna bahasa Jawa ke apa, bahasa unik unik bahasa Jawa bahasa Jawa macam mana Tanya lu Jawa. Tak kisahlah. Jawa ke apa? Kasih aku pun ada darah Jawa juga, tapi tak tahu sangat bahasa Jawa. Tapi tak kisahlah, make it happen, mudah-mudahan tercapai lah kan. Setiap yang kita buat tu semua berlaku dan juga lancar. Gitu je lah. So mungkin Putra, apa ya aku nak tanya tadi, kau ada lihat? Untuk aku nak masuk yang kontroversi sikit ni. Okay. Sebagai tech reviewer kan, tak kisahlah sebenarnya content creator, reviewer ataupun yang selalu deal dengan klien ni. Macam baru-barunya sahabat kita ada Cash, yang Cash ni lah, Cash dengan klien. Buat video dah buat banyak view, part payment dia tak bagi sebab tak convert, tak ada sell. Jadi macam mana sebenarnya, adakah Putra pernah hadapi benda yang sama? Maksudnya brand ni layan kita sebagai macam promoter, salesperson kepada brand tu, padahal kita ni sebagai KOL ataupun just review sahaja. Macam mana Putra handle klien macam ni? Ataupun mungkin kau nak react isu, boleh sebut nama siapa? Mat Never Zero. Dia punya case tu kan, walaupun dah settle, mungkin kita boleh ambil pengajaran lah, dan juga macam mana nak deal dengan klien macam ni. Okay, kalau macam aku,
biasa kalau klien yang macam brand-brand phone orang dah tahu. Okay. Tapi kadang-kadang brand-brand lain lah yang kadang-kadang dia anggap kita nak kena buat sale untuk dia. Betul. Nak kena buat sale. So aku akan tanya lu, apa maklumat you untuk video ni? Kalau dia cakap sale, kalau untuk sale I tak boleh nak buat sebab I bukan sale person. I hanya untuk exposure, okay. Awareness. Brand awareness boleh. Betul. Tapi kalau you nak target sale, sorry, I tak dapat buat. Terus terang terus terang tak dapat buat. Tapi kalau untuk awareness, yes, I boleh buat. Takut nanti bila kita dah buat video, konten, dia tak dapat sale, nak salahkan kita. Betul. Sedangkan kita bukan sale, kita content creator, kita buat video untuk dia, exposure. Bukan buat sale untuk dia. Yang buat sale ialah staff dia lah yang kena buat sale. Kan? Staff dia kena pandai lah macam mana dia nak buat sale daripada video kita. Betul. Kan? So aku akan tanya dulu siap-siap klien tu apa maklumat dia untuk video tu. Dia kena jelas lah daripada awal. Kau nak buat sale kah, kau nak buat brand awareness. So kita ni ada style sendiri. Sebab kalau kau nak sell, kita perlu buat video hard sell, tak kena pula dengan kita punya niche, style. Sebab orang, contoh layan kita punya video ni, mungkin ada hiburan ataupun kita punya style yang dorang suka. Tapi bila kita buat video menjual ni, kurang view. Orang tak pergi. Ni nak menjual barang ni, nak jual barang ni. Aku pun tak suka sebenarnya hard sell. Betul, hard sell ni memang susah nak pergi lah. Orang pun malah nak satu nampak sangat kita nak promote. Macam kita jadi ambassador ataupun kita jadi staff brand tu pula kan. Dia kira macam jadi staff lah, senang cakap. Tapi kan promoter, macam affiliate, macam kita dia arah macam hard sell. Kenapa nak? Itu tak tahu. Tapi aku, kalau seller tu dia mengarahkan untuk hard sell, aku tak nak. Aku tak ambil. Aku akan cakap dengan seller tu ikut style aku. Betul. Ikut style aku. Tapi untuk approach dari segi klien semua, macam Berputra ada yang cari sendiri ataupun tiba-tiba offer kenal orang yang contoh Realme dia akan contact by new model ada, dia akan contact lah. Dia contact 90% semua dia orang approach. Okay. Sekarang dah memang tunggu approach je lah. Sebab brand ni bila dia dah kenal, dia dah selesa, dia tak cari orang lain. Apa nama dia? PA apa? Yang orang yang PIC. Orang yang kenal, orang yang PR. PR setiap syarikat lah. Setiap brand, betul. Satu lagi sebelum kau nak dapat approach daripada brand-brand company ni, kau kena buat konten dulu. Betul. Kau ada produk. So brand tu akan nampak, oh dia ni banyak buat video pasal phone, view dia pun pergi. So kita contact lah dia. Macam tu. Aku dapat approach daripada brand besar macam brand phone selepas aku buat video yang ke 1,000. 1,000. Putra buat video yang ke 1,000 baru dapat approach daripada brand-brand besar. Brand besar. Power. Yang ke 1,000. Ramai tanya aku, bang, macam nak dapat sponsor, macam nak brand. Betul. Ramai tanya aku, buatlah video dulu. Macam mana bang? Macam mana? Saya dah buat video. Buat berapa video? 3 lah. Buat berapa? 10 lah. Itu masalah beginner. Sebab member aku pun ada tanya, Jeb, macam mana nak dapat barang free, nak dapat mikrofon? Berapa banyak konten kau buat? Konten apa kau buat? Kau kena buat konten dulu. Konten yang kau target. Okay, aku target nak dapat sponsor kasut. Aku pergi jogging, aku pergi running. Review lah barang-barang. Mungkin first kali memang kita tak dapat barang tu. Tapi kita boleh guna inisiatif sebagai macam beli sendiri, pinjam member punya, ataupun boleh pinjam dengan brand. Pinjam pulang. Tu ya. Betul, pinjam pulang untuk buat konten. Dari segi affiliate, sekarang ni kalau kita nak, macam saya buat konten running, so kita nak approach satu kasut, selepas maybe dia tengok 6 ataupun 10 video kita buat. So baru dia, okay. Kalau saya ada pengalaman, masa tak buat video kasut lagi, saya approach, kata I want to see your video first. So maknanya betul lah projek Kakap, kita kena buat dulu, baru kita nak orang bagi something kat kita. Standard lah. Dia kena ada hasil dulu. Sama ada kita yang approach klien ataupun klien nampak video kita, klien akan offer. Sama juga macam kes kaki konten ni. Okay, contoh aku nak approach influencer yang besar-besar. Contoh
Ini kami punya channel. So dia akan nampak lah kita punya channel dulu, siapa guest yang pernah masuk dalam Kaki Content. Kalau dia ada trusted issues itu, okay, dia akan setuju. Okay, ni Abi Cerah dah masuk, Putra Squad dah pernah masuk. Okay lah, saya setuju. Tapi kalau kau baru nak buat channel, terus kau nak approach influencer besar ni, siapa budak ni? Siapa nak jemput aku ni? Macam tu lah. So dia kena start daripada bawah. Semua content creator yang tak kira lah, content creator, businessman, start daripada bawah, kosong kan. So mungkin Putra pernah tak dapat barang, pernah review barang yang tak minat pun nak review tapi terpaksa review? Selain gadget lah kot. Tak kisahlah apa-apa ni, produk yang aku tak minat lah tapi buatlah. Mungkin sebab payment tinggi. Pernah buat tak? Maksudnya dah buat lah. Dah buat tapi terpaksa. Ada. Tourism tu kan? Contoh? Yang pergi tengok Cruise. Bukan cruise. Bukan tu Sabun. Oh, sabun. Sabun time tu viral juga dekat TikTok. Baru kan? Video tu lama dah. Lama dah. Dia tu dah tak ada pilihan dah. Dan sebab dia offer payment kan. Okeylah buatlah kan. Oh, ada payment. Okey kan. Sabun nama dia tak silap sabun Lufa kot. Okay. Sabun Lufa. Time tu viral kat TikTok juga. Semua siapa yang buat konten dekat TikTok akan buatlah review tu. Tak nak pun buat tapi kan sebab dia offer kan. Offer yelah. Dia offer. Nis pun lari. Tengok Nis time tu Nis fotografi lagi. So masukkan tu. Lepas tu tiba-tiba nak kena review sabun Lufa kan, sabun kan. So okey lah, view time tu okey lah, tiba-tiba tukar. Dia memang time tu boleh dikatakan teruk tapi teruk pun dulu 10,000. Sebab dulu nak dapat view senang. Tapi kalau nak compare dengan video lain dah pergi 50,000, 100,000 kan. Tapi yang sabun tu 10,000 je lah. Itu memang terpaksa ambil je lah. Yelah. Tapi sekarang yang aku perasan lah, Putra pun dah start masuk macam sekarang. Sebelum ni lebih kepada macam phone review. Tapi sekarang dah masuk mungkin motor, ni lah kereta. Ke ada pasaran yang bakal meletup dalam ni yang korang nampak lah, atau dah bosan nak review phone, ataupun mungkin nak pelbagaikan produk-produk dalam korang punya review ni? Sebenarnya nak pelbagaikannya lah sebab dia relate kan. Tech and lifestyle. Nis aku ni sekarang ni tech and lifestyle. Teknologi kan. So macam kereta sekarang macam ada EV is teknologi. Teknologi betul. Motor pun ada EV pun teknologi. Sekarang motor pun dah banyak canggih-canggih. Betul. Ada TFT meter, dia boleh link dengan Google, boleh link dengan apps. Itu semua teknologi. So sebab tu aku nak ke arah motor dengan kereta juga. Yang itu yang kita jumpa tu motor review bukan? Itu motor review. Okay, motor itu macam function banyak ke? Function dia. Dia boleh link dengan Google. Mana ada some teknologi ada teknologi dia motor tu lah. So tapi dia tak lari jauh lah kan daripada kau punya niche. Betul. Sebab sekarang ni kereta ni pun bukannya kau semestinya kau car reviewer semata-mata, tapi tech reviewer. Betul. Apa-apa yang berkaitan dengan tech kau review. Betul. Kan? So aku rasa benda tu memang boleh jadilah sebab masih lagi dalam ruang lingkup korang punya niche tech ni. Sebab sekarang ni kereta pun bukan sekadar keperluan, dia jadi lifestyle. Betul, lifestyle. Pakai EV. Betul. Kan? Pakai remote daripada apps, phone. Betul. And teknologi dia punya entertainment system dekat dalam. Tapi korang enjoy lah review kereta motor. Enjoy. Tapi aku punya review bukan review yang macam deep sangat lah. Macam horsepower ke engine apa yang dia pakai. Aku lebih kepada dia punya teknologi. Okay, ni teknologi apa yang baru. So dekat dalam ni dia punya apps dia menggunakan apa kan. Macam tu lah. So sekarang plan akan review EV ataupun macam mana? EV lah. Sebab sebelum ni dah review EV dah. Dah 5-6 EVO dah review sebelum ni. Sekarang pun dah pakai EV kan? BYD Sebenarnya tu review. Serius lah? Pinjam lah tu? Okay, macam mana sebenarnya? Okay, aku nak tahu sikit pasal review kereta ni. Mungkin dia contact, lepas tu dia bagi berapa lama pinjam untuk review. Lepas tu
kesusahan untuk review kereta ni? Oh, okay. First EV yang aku review ialah BYD. Okay. Lepas masa tu kereta aku rosak. Dia ingat video tu. Masa tu kereta aku rosak. Oh, yang Honda tu rosak tu kan? Honda tu apa cerita? Honda tu. Memang itu bukan konten tu memang betul rosak tau. Apa cerita dah? So sekarang dah okey dah. Honda ambil pot tak pasal video tu? Ambil dah settle. Dia dah settlekan semua dah. After video tu viral. After video tu viral, manager dia contact aku, dia cakap kita akan bertanggungjawab. So semua kos kita yang akan tanggung. Tapi niat memang nak buat video untuk sebab apa? Sebab geram. Tu je. Memang tak dapat apa-apa info daripada Honda. Sebab geram tu je. Sebab dah lama sangat. Sebulan lebih. Okay, memang betul lah. Sebab tersadar macam tu. Bila tengok kereta tu tersadar lagi je. Lepas tu terus buat video. Major problem lah. Dia punya apa? Board dia dekat dalam problem. Kiranya Honda tak nak bertanggungjawab lah ni kan. Memang betul lah tu. Dia tak nak bertanggungjawab lah dengan kerosakan tu. Dia macam bukan tak nak bertanggungjawab. Dia nak bertanggungjawab. Tapi dah lambat dah. Dia lambat take action. Reason doang? Tak tahu. Tapi after video tu viral, pihak Honda, manager dia ada call, dia ajak meeting, dia cakap dia akan bertanggungjawab semua, dia akan buat marah kayaknya. Ada tak marah. Dia okey. Jadi BYD tadi tu dapat pinjam berapa lama tu? Lepas tu berapa lama ambil masa untuk review? 2 minggu tentu tak silap. 2 minggu lebih macam tu. Yang tu aku approach. Yang tu yang BYD tu aku approach, aku cakap dengan BYD, kereta rosak. Okay. Approach melalui email, Instagram. Sebab aku ada post video, ada post story, kereta tengah rosak. Lepas aku dah tag dia dan aku DM untuk pinjam kereta. Lepas tu dia respon minta WhatsApp. Lepas tu dia dekat WhatsApp, boleh kita boleh arrange kereta. Kita cakap aku nak dalam 2 minggu macam tu. Masa apply tu ayat I want to push review. Tak, aku ayat casual je, ayat santai je, tak ada nak performance sangat, tak ada. And then feedback dia tanya wow punya followers. Lepas tu dia cakap dia tanya why kereta, cakap kereta rosak apa semua. Dia formal macam kita sembang dengan kawan. Dia tanya you siapa, how many followers? Dia tak tanya. Orang dah kenal. Dia tak tanya. Kecuali aku formal dekat email dia. Tak, satu lagi brand ni, kau tak tanya pun dia akan stok kau punya social media. So perlulah untuk kau update kau punya social media. Betul. Satu lagi yang aku nampak Putra pun dia ada letak link beacon tu kan. So brand mudah ya, klik tu dia boleh nampak kau punya followers berapa. Lepas tu apa yang kau buat, servis apa yang kau bagi. So macam tu lah, tak perlu pun nak formal. Kecuali kau ni first timer yang baru nak approach, mungkin kau kena bagi ayat yang formal sikit lah. Betul. Dan apa yang kau boleh bagi kepada brand tu supaya dia boleh ada win-win situation. Betul. Dengan kita. Gitu ya. So BYD tu dah siap selepas BYD dapat offer daripada EV lain, brand lain setakat ni? Aura Good Cat. Lepas tu GWM. So masuk banyak pasaran China dah masuk. Banyak. Malaysia banyak. So akan maksudnya boleh pergi berapa tahun lagi ni yang review kereta ni? Sebab aku nampak pesat membangun kereta EV ni makin maju kan. Betul. So makin banyak brand-brand yang kita pun bila masa brand ni ada muncul kat Malaysia ni kan. So peluang tu masih besar lagi lah untuk review kereta. Yang penting kita cari, kita bukan kena tunggu peluang. Kita kena create peluang, kita kena cipta peluang. Kalau tunggu peluang tu memang susah. So yang korang dapat invitation daripada brand-brand ni macam mana sebenarnya dia punya contoh macam korang dapat daripada Honor itu, korang dapat macam maksudnya HQ panggil sendiri, lepas tu dia akan full sponsor ke macam mana? Atau sekadar macam korang datang dapat barang phone, lepas tu review syarat-syarat dia? Untuk event saja ke macam mana? Tak kisahlah mana-mana event yang korang pergi, macam mana korang boleh dapat satu invitation, lepas tu proses apa yang korang buat dalam event tu? Okay.
brand-brand besar ni diorang sebenarnya diorang dah ada diorang punya PR agency. So PR agency ni yang akan cari content creator. Dan bila dia nampak ada content creator tu ada potensi, dia akan bagi tahu klien lah, saja kat klien, okay, I dapat content creator ni, nak tak dia kita invite event dulu ke. So dia orang akan invite lah event. Event ni sebenarnya tak ada paksaan untuk buat video pun. Okay. Untuk event bagi untuk kita lah, untuk kita tag review ni. Tapi macam kita dah pergi event, kita ambil lah video kan, alang-alang kan, ambil video, buat story kan untuk profile kan. Macam tu je lah. Tapi bila dah lama brand tu dah tengok kita punya, maybe tengok kita punya style atau performance kan, okay lah. Tak apa, kita try bagi dia phone dulu. Okay. So try review phone. Macam tu lah. So bila dia dah selesa dengan kita, setiap launch ada phone baru, dia akan invite akan panggil. Invite. Tapi kan kita nak kenal PR dengan cara kita datang event lah kan, betul? Bukan macam mana? Okay, kat event ni kita ramai tak kenal orang. Macam mana nak tahu okay PR kan nak cakap cik PR ke saya? Macam mana bro punya macam aku cara? Macam aku semua dapat daripada invitation lah. Invitation dah ada someone lah. Dia dah invite untuk pergi event, dan dekat event tu lah kita nak bernetworking. Kita jumpa siapa yang approach kita. Let's say yang approach kita Aziz. So kita jumpa Aziz yang mana satu Betul. Lepas tu barulah kita bersuai kenal kan. Kat situ. Lepas ni kena selalu pergi event dengan bro Putra. Event penting lah. Tu lah, tapi dia mostly yang pergi ni akan by invitation lah. Invitation tu PR tu lah memang dah di tag kita, dah kenal. Okay, so yang ni kita email approach, kalau datang lah. Betul. Tapi invitation tu contoh berebutan, contoh nak bawa Aziz, declare sebagai staff ataupun kawan ke? Kadang-kadang kita boleh bawa seorang request plus one. Ya betul. Plus one. So kalau kita kadang-kadang ada orang bawa wife dia ke apa kan, untuk bantu buat shoot video apa kan, ataupun kita nak bawa kawan dulu ke, ataupun kita request plus one, kita ada kawan kita yang buat tag juga, tapi belum brand tu belum kenal, kita cuba kenalkan. Boleh lah bawa someone. Request. Kena request. Kita tak boleh tiba-tiba bagi tahu awal. Tak boleh tiba-tiba ada kan. Kita kena. So bila pergi event ni, apa benda wajib yang korang akan buat dalam event tu? Contoh mungkin networking. Kalau Putra pula macam mana? Apa benda wajib yang kau buat? Benda wajib aku buat ambil gambar. Tak ada. Okay. Sebab kalau event launch kan, diorang ada presentation. Okay. Dan ramai yang tak tahu harga kan. So benda paling wajib aku kena buat ialah ni lah, bukan wajib untuk brand lah, tapi untuk aku sendiri lah, untuk konten aku, price reveal tu. Price reveal. Sebab orang semua tak tahu lagi harga ni. Betul. Time tu dia price dah reveal, kita ambil video, kita post lah dekat story ke, dekat jadikan konten ke, macam tu. Ada juga yang kita dah tahu harga awal, tapi brand dah siap bagi tahu apa NDA apa semua kan. Tak boleh PNC PNC. Tak boleh bagi tahu. Tapi ada juga yang kita tak tahu harga tu. Kita dah review tapi dia harga tak tahu. Pun tu kita dah review dah, tapi harga kita tak tahu. So benda pertama sekali yang kau buat adalah buat konten lah. Buat konten. Satu lagi, kalau jumpa dengan geng-geng circle geng-geng reviewer ataupun influencer ni, kau buat apa? Buat konten dengan orang ke macam mana? Ataupun berkenalan. Mungkin okay, aku first time jumpa Putra ni. Putra first time jumpa Bro Jeb. Apa yang Putra nak buat? So kalau first time jumpa, kita berkenalan dulu. Okay. Macam style aku tak nak lah tiba-tiba jom buat konten, tak ada. Sebab aku faham setiap tech reviewer dia ada tanggungjawab masing-masing. Maybe dia kena buat video ke, maybe dia kena buat ulasan pasal phone tu ke. So aku tak nak kacau. So maybe sembang-sembang je lah, sembang macam tu je lah. Penting approach lah kan. Penting approach lah. Tegur dulu. Maybe kalau sebelum ni tak kenal dalam video, kita berkenal lah. Bang, sebelum ni kenal dalam video je, baru jumpa, ambil gambar lu kan, macam tu lah. Macam saya nak bertapak ni macam kena lah. Betul. Timbulkan diri tak kalau kita duduk bawah tu kan. Sebab dulu aku tak kenal siapa-siapa.
bila aku datang event baru aku jumpa Fazli Halil apa semua kan. Biasa tengok dekat YouTube. So bila jumpa Faz sebenarnya kan. Bila jumpa berkenalan lah, bang, saya selalu tengok video abang dekat YouTube macam tu lah. Yalah, kita dia kembang-kembang sikit lah. Aku setuju lah sebab benda tu kalau kau first time, ni yang nasihat daripada Khairul Aming juga. Dia kalau datang event, dia tak akan buat konten. Maksudnya tak akan buat konten dengan orang yang dia admire, yang dia pernah, yang dia kenal. So dia akan gunakan masa tu untuk korek ilmu. Sembang dulu macam mana dia buat konten ni, apa dia punya rahsia kejayaan. Sebab bila kau buat konten, satu dia akan ni first time jumpa ni, terus nak buat konten, dah mengganggu privasi orang. Betul. Dia, siapa Muhammad ni terus nak buat konten? Contohlah. So betul lah Putra cakap dia kena suai kenal dulu. Buat personal in touch dulu dengan orang yang kita kenal. Dan korek ilmu lah, yang macam Khairul Aming nasihatkan. Jangan terus buat jom buat video. Tak. Dia ada step dia lah. Tapi bro, ni saya setengah pemikiran lah. Contoh lah kan, dia budak baru. Okay, dia dah jumpa admire dia. Dia kata ni kalau aku tak rakam, aku tak buat konten, bila aku jumpa? Rasa kalau pemikiran macam tu boleh diterima ke? Dia boleh benda tu, cuma mungkin kau kena tahulah masa. Cuba tanya dia, boleh tak buat video lu? Kena approach lah, minta izin. Jangan lah. Kau dah start record ni. Hari ni saya bersama dengan Faisal Sokri, seorang runner terulung di Malaysia. Respect each other lah. Kadang-kadang kita kena juga jaga privacy. Mungkin maybe dia bawa orang lain yang orang tu tak nak ada dalam video. Macam tu kan. So better kena suai kenal dulu, tanya dulu. Betul. Apa. Tak izin dulu. Betul. Ataupun kalau nak, okay bang, nak boleh tak nak bergambar? Okay. Boleh tak bang nak buat satu video? Abang sebut okay je macam tu lah. Ambil gambar dulu kan. Ambil gambar. Lepas next time kalau jumpa, bang hari tu kita boleh gambar ni, jom buat konten mungkin boleh lah start daripada situ. Nak tanya, untuk kalau kita dah macam Bro Putra dah ada banyak barang, phone kan, so apa bro buat dekat phone tu? Jual balik, simpan, bagi orang, bagi family? Agak soalan ni agak okay, phone tu kadang-kadang ada phone yang kita suka. Kalau phone yang kita suka tu simpan lah. Simpan. Dan phone-phone lain kadang-kadang ada bagi adik pakai macam tu kan. Kalau yang terlampau lama tu jual balik lah. Mana ada company yang boleh benarkan kita jual sebab dia dah bagi kita lah. Itu hak kita lah kan. Yang suruh return betul. Style aku macam ni. Bila brand bagi phone tu as a keep unit, aku akan simpan dulu sampailah ada model baru keluar. So campaign tu tak ada dah. Campaign tu tak ada. So phone ni dah takkan buat video dah. So barulah aku akan maybe tak ada dah. Dah tak ada season lah. Maybe aku akan bagi adik aku pakai ke. Ataupun aku bagi anak aku pakai. Sekarang anak aku pakai phone review aku. Okay, pakai. Macam tu. Betul. Macam saya sekarang ni dapat banyak kasut punya running. Saya fikir kan, kasut kalau tak pakai, kita jadi rosak kasut tu. Nak pakai size apa bro? 7 UK. Okay, ngam. UK 75 Okay. Boleh. Alright. Terus dapat tu. Tapi kena lari dulu lah. Kau bagi aku running. Belakang ni ada tasik. Okay, aku running terus. Boleh. Okay, so mungkin tak tahu apa lagi nak tanya, tapi mungkin cabaran yang Putra alamilah sepanjang jadi content creator ni. Sebab full time content creator kan. Sebab bila full time content creator ni, kau tak ada macam pendapatan yang tetap setiap bulan. So dia akan ada stagnan lah. Dia akan naik turun. So macam mana Putra menghadapi kerjaya as a content creator ni untuk jana income, tampung kehidupan? Kecukuplah dengan affiliate, sponsorship semua tu? Sejujurnya lah daripada kontraktor content creator kontraktor lagi masuk. Kontraktor lagi masuk. Memang lah. Kontraktor lagi masuk. Tapi sebabkan kita dah minat buat video, kita teruskan lah. And macam aku cakap tadi, kita tak boleh tunggu peluang. Kita kena cipta peluang. Faham. Apa yang peluang yang kita boleh cipta, kita buat. Let's say kita dah tak ada brand tak approach. Contoh brand dah tak approach, tak ada video kan. Cuba kita buat proposal.
Okay. Salah satu dia buat proposal. So maybe kita akan buat program ke ataupun buat apa, buat proposal pada brand. Bagi kadang-kadang company ataupun brand, diorang tak tahu nak buat apa. Kita bagi idea kat dia. Kita jual idea. So kita ada idea macam ni, kita buat proposal. Okay, cost dia macam ni. So ambil lah siap-siap cost untuk kita juga. Maksudnya kita suruh company tu guna pakai idea kita lah. Kita propose, kita jual idea kita propose. Maybe kita ada program. I ada program kita contoh satu program. Contoh kita nak buat apa contoh produk selain phone. Motor. Okay, contoh kita ada program ride ke rumah anak yatim. Contoh. Okay, program ride ke anak yatim. Kan tu program CSR. Setiap company kan akan ada benda tu. Betul. So kita buatkan program untuk dia. You tak payah pening kepala, I yang akan run program ni. Ini cost dia. Tapi kita kena buat proposal lah. Kita kena tulis in detail apa semua tu. Okay, kalau dia rasa menarik satu, dia akan dapat exposure kan. Dia menarik, okay lah, sejak dia. So itu salah satu yang kita boleh buat pada brand lah untuk menjana income. Satu, kita dah buat kebaikan, and dua, kita dapat exposure, income lagi. Kita kena orang cakap jual idea lah. So sekarang ni main source of income Putra Squad ni, Putra Z ni apa? Adakah affiliate ataupun brand sponsorship? Buat masa sekarang ke ada gaji tetap? Tak ada. Tak ada. Right. Sebelum ni ada. Sebelum ni aku ada buat digital marketing punya business. Agency. Tapi aku terpaksa tarik diri. Okay, faham. Disebabkan aku tak dapat nak handle dua-dua. Sebab aku still minat tech. So bila aku dah ada satu business business lain, digital marketing, which is time tu aku jadi creative director. Okay. So memang sangat-sangat busy lah dengan nak handle anak lagi apa semua kan. Lepas tu office jauh ke KL, Damansara kan, hari-hari nak kena turun. So macam tak adil lah untuk partner aku. Aku nak kena fikir pasal aku punya content tag apa semua kan. Dalam masa yang sama aku nak kena handle bisnes aku. Kadang-kadang aku tak datang office. So tak adil untuk dia lah. So aku decide tak apalah, aku tarik diri. Macam tu. So sekarang ni fokus maknanya kita kena buat pilihan kan. Kalau dua benda yang kita minat, tapi minat satu tu susah, minat satu dua benda yang kita buat. Benda yang kita buat kan. Tapi dua-dua tu mendatangkan income. Tapi ada satu benda tu menyusahkan kita. Contohlah. Dan satu tu kita minat. So memang kita kena let go satu lah, betul. Tengok keadaan lah. Pilihan boleh handle lah dua-dua. Kalau tak boleh handle, rasa macam hidup dah kelang kabut, kau kena pilih satu lah. Tapi kalau still boleh handle, dua-dua ni kau still boleh handle lagi, okey je. Time tu aku tak boleh handle dah. Tak boleh handle dua-dua. So aku kena buat pilihan. Sama ada yang ni, aku teman yang ni. Tapi aku lebih minat kepada tech. Ke arah situ. Ke arah situ aku lebih minat kepada situ. Aku enjoy. So aku tarik diri daripada digital marketing punya business. Aku tarik diri, aku fokus pada tech. Macam tu. Untuk making video. Tapi macam saya kerja tetap. Ada kerja tetap lah. Tapi dalam masa yang sama saya buat of course content, and then Kowe lah contoh. Saya buat sebagai ejen Kowe. Tapi kadang nak bahagikan masa tu agak sebenarnya susah. Tapi benda tu dua-dua sebenarnya mendatangkan income lah. So cara yang saya buat, of course fokus kerja Kiki lah. And then bila kita balik tu, kita kena spend sedikit untuk yang macam Kowe kita buat. So at least kena ada lah, sebab benda tu at least menjana income kita. Kalau kita tak buat, tak dapat. So tu saya punya cara lah. Tu cabaran hidup sekarang kan. Yelah. Hidup sekarang ni keras. Keras bro. Okay, mungkin sekarang kita dah dekat sejam lebih. Mungkin last lah daripada aku lah. Mungkin Faisal ada soalan lain. So dalam pembikinan konten Putra, tak kisahlah mana-mana platform, ada guna AI tak? Dan aku nak minta sedikit pandangan kau, tools yang terbaik untuk content creator buat masa sekarang, top 3 lah. Adakah kau gunakan AI dalam penghasilan konten, dan juga top 3 AI yang walaupun kau tak pakai, tak guna, kau boleh suggestkan pada content creator? Okay, tools ada 3. ChatGPT, Canva, CapCut.
Cukup tu je. Oh, itu je? Tu je cukup. Aku guna ChatGPT. Okay. Aku guna Canva. Aku guna CapCut juga. Sebab 3 tools ni dah memang betul-betul power. Satu, aku guna ChatGPT untuk buat skrip. Tapi aku untuk idea skrip apa kan. Tapi aku tak ambil lah bulat-bulat apa yang ChatGPT tu bagi. Just macam macam ni structure dia. Lepas tu aku tulis balik. Ikut idea yang ChatGPT bagi kan. Sebab kalau kita ambil bulat-bulat yang ChatGPT bagi tu, orang yang pernah guna ChatGPT akan tahu ini ayat ChatGPT. Betul. Ini ayat ChatGPT. So kita kena ubah balik supaya ayat tu bukan ayat robot. Betul juga. Sebab silap-silap kalau kau buat tiru bulat-bulat ayat daripada ChatGPT. Contoh macam mana nak jadi kaya, isi dia tu sama. Contoh Faisal pun nak buat konten pasal macam cara nak jadi kaya, guna ayat yang sama, clash lah kan. So ketara juga macam kantoi kau gunakan ChatGPT. So perlulah untuk ubah dan juga kenakan dengan kita punya style. Betul-betul. Gaya percakapan dan juga perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan. Kena ada human touch lah. Jangan gunakan AI ni 100% bulat macam tu lah. Kita just gunakan sebab dia tools untuk memudahkan kita. Guna untuk upgrade kau punya konten dan juga hasil akhir tu. Baik. Ada lagi? Tambah sikit untuk AI. Tadi saya bagi event Hari Pekerja. Okay. Information yang saya dapat, by next year mostly AI akan mendunia. Sebab bias PMS kita pun dah cakap dia akan ada buat apa jenis AI yang melibatkan AI, dia akan bagi. Dia akan kembangkan. So nak tak nak tahun depan AI must. Betul. Jadi adakah AI ni akan membunuh industri seni kreatif? Contoh macam designer, content creator, videographer, fotografer. Sebenarnya kita tak boleh pandang dari sisi, kita kena pandang daripada angle lain kau. Okay. Kita kena anggap yang AI ni ialah tools untuk memudahkan kerja kita, untuk membantu kita. Jangan kita anggap AI ni yang akan membunuh kita. Kita anggap dia tools untuk memudahkan kerja kita. Okay. Sebab sekarang macam CapCut pun dah ada AI. Betul. Okay. CapCut ada AI macam auto caption kan, semua AI. Kalau dulu kita nak buat subtitle tu 5 minit punya video agak-agak berapa jam nak kena siap. Jenuh. Sekarang ada CapCut pop. Aku rasa dalam masa 15 minit dah boleh settle. Sebab kadang-kadang tak perfect kan. Kita kena ubah sikit-sikit. Kena ubah betul, kena ubah. 10 minit, 15 minit boleh lama dah settle. Kalau dulu tak ada CapCut, nak buat 5 minit punya subtitle tu aku rasa 2 jam lah. Betul. tak buat pun. Satu lagi yang aku teringat, tak tahu macam mana ayat dia tu daripada Agung Hapsah berkaitan dengan AI ni. Apa ayat dia? Artificial intelligence ni bila digunakan oleh profesional akan membuatkan hasil itu lebih profesional. Tapi bila AI ni digunakan oleh pemula, dia akan selama-lamanya jadi pemula ataupun beginner. Faham tak? Maksudnya dia sekadar buatkan aku skrip video, lepas tu dia buat. Itulah pemula, beginner. Dia tak kembangkan dia punya hasil daripada AI yang dia dapat tu. Faham tak? So videographer, fotografer, designer, jangan jadikan AI ni sebagai macam kita punya musuh. Gunakan AI untuk menambah baik kita punya hasil. Betul. Sebab bila kita gunakan AI ni dengan cara yang baik, kau akan lebih laku. Betul. Kan? Kau akan lebih upgrade kau punya skill. Tak semestinya AI ni akan terus membunuh. Tak boleh membusuh lah. Kau kena berdamai dengan takdir. Betul. Sekarang zaman AI, kau kena berkawan dengan AI. Betul. Gitu ya. Betul. Jadikan kawan lah. Cuma mahal bah. Sangat mahal. AI ni mahal. Cuma bagi aku sendiri, AI ni banyak, tapi kau perlu belajar AI yang kau guna sahaja lu. Betul. Jangan nak explore semua benda, kecuali kau ni adalah sifu AI. Kalau kau sifu AI, tak kisahlah kau nak subscribe semua, kau nak belajar semua AI sebab kau nak deliver dengan student. Betul. Lagi satu AI ni dia belajar setiap apa yang kita tanya kat dia.
Dia sentiasa belajar. Dia ikut style kita. Ikut style kita, betul. Ikut style kita. So kalau kita guna ChatGPT, guna je lah ChatGPT tu. Okay. So project last soalan ke? Kalau ada, aku sebenarnya banyak soalan dengan guest kita ni, tapi lah next episode. Ada episode 2. Boleh. InsyaAllah. So macam mana setiap konten tu bro buat? Okay, satu ada phone ni berapa lama? Ada 3 phone. Okay, 3 phone kena siapkan dalam masa 3 hari. Macam mana bro bahagikan masa? Okay, satu hari ni aku kena mentelaah ke, ataupun okay ChatGPT dah siapkan aku script untuk first. Yang kedua kena buat lagi ChatGPT dan record. So tak tidur ke macam mana? Ataupun minta delay kat company, okay boleh tak saya delay ke, tak perlu ke? Kalau boleh jangan minta delay. Betul. Sebab saya belajar itu. Kalau kita dia dah bagi timeline, kalau kita delay dia akan memburukkan reputasi. Yelah, betul tak? Betul. Kan? Betul. So kena buat based on that time juga. Betul. So macam step dia. Workflow aku sekarang ialah kalau lah ada masa 3 hari saja untuk siapkan video tu. Sekarang workflow aku senang sebab ChatGPT aku dia dah banyak belajar. Aku dah structure kan dia scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. Scene 1 pasal apa? Scene 2 okey pasal design. Scene 3 pasal apa? Scene ni pasal apa? So first aku akan buat aku unboxing dulu phone tu. And then aku kan ada brief daripada klien. Aku akan baca brief tu, apa yang dia nak ketengahkan, fungsi apa yang nak diketengahkan. Then aku akan test okey betul ada. Fungsi ni ada. Ni ada. Okey. Lepas tu aku tulis dekat ChatGPT, ini fungsi dia yang nak diketengahkan ini, kau buatkan aku sikit. Pop, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dia dah siap. Pop. Aku copy, aku masuk dalam Google Doc untuk edit balik. So aku akan edit balik. Semua tu. Structure dah ada. Skrip tu masa kita sekarang buat voice over lah kan. Dia record dulu, lepas tu voice over mana kita baca dengan aku lah. Sama ada aku bercakap terus macam ni ataupun buat voice over. Antara dua tu. Tapi senang voice over ke ataupun macam mana? Bagi aku senang bercakap lah. Bercakap macam ni. Yang penting lancar lah. Bercakap macam ni ada skrip kat depan. Kena print out lah. Print out. Tak, tab. Phone lah. Phone ataupun iPad lah. Dekat depan tu so bercakap. So, sebab tu pentingnya overlay ataupun B-roll. Sebab ada masa B-roll. Kita tengok kamera, ada masa kita tengok benda tu. So bila kita tengok skrip, tampaklah overlay, letak B-roll apa semua. So kita tak nampak kita tengah baca skrip. Sebab apa? Kalau kita buat voice over, semua footage ialah B-roll. Semua footage ialah tak ada footage kita bercakap. So kita kena banyakkan footage. Betul. Tapi kalau kita bercakap macam ni, kita boleh letak muka kita kalau kita tengah pandang kamera. Tak pandang kamera, baca skrip, kita boleh letak overlay supaya tak nampak sangat kita tengah baca skrip. Betul. Dulu ada jual kan yang kamera teleprompter. Teleprompter tu. Aku pernah guna. Style aku jadi lain. Oh ya ke? Style aku jadi lain, betul. Style aku jadi lain. Dia jadi macam bobot, macam formal, kaku macam tu. Tak boleh. Tak boleh. So memang sekarang style aku letak iPad kat depan. Then aku shoot lah. Cuit tengok lah. Shoot tengok, okay. Aku akan hafal 2 baris. Okay, baris pop. Okay, aku cakap. Bila aku tak hafal, aku baca dulu. Benda-benda yang aku rasa ni boleh buat B-roll, aku baca. Betul. So yang ni aku rasa tak ada B-roll, aku akan hafal 2 baris tu, aku cakap depan kamera balik. Macam tu lah. Kalau style aku pula macam tu juga, cuma dalam skrip tu aku akan bagi tahulah. Okay, yang ni intro ni main angle. Lepas tu muka aku akan muncul lah. Kalau yang part-part B-roll aku akan tulis lah belakang tu ini B-roll. So aku just baca macam tu. Ya. So tak perlu hafal pun. Kau just baca 2 baris, dia memang hafal lah, tapi tengok tak panjang. Curi tengok lah. Kalau curi-curi tengok, still mata kau akan nampak ni. Tapi kau hafal 2 baris, sebaris. Hafal 2 baris je. Contoh macam mana skrip aku ada tak? Dalam doc. Gitu lah, dia tak semestinya kau kena ada teleprompter. Bila kau baca skrip depan ni, dia akan jadi macam pemberita. Kan? Betul, pemberita. Cuma tona, intonasi dia tu akan jadi lain. Betul. So kau kena kau kena faham lah produk tu terlebih dahulu. Jangan terus review kan. Kau research dulu, baru dia akan automatic muncul dalam
minda kau ni bila time record. Betul. Tapi bila kau buat hari-hari macam habis cerah. Tapi habis cerah dia kongsi hari tu, dia still buat skrip walaupun video dia panjang. Power lah dia. Cakap program dulu cakap. Dia buat skrip. Kalau kita macam malah nak buat skrip kan. Yang penting kau tahu dah point. Guna kau punya lenggok bahasa, okey dah, settle. So Putra, mungkin last kali ni sebelum kita tutup, macam biasalah kau punya nasihat sikit pasal content creator. Dan juga apa ya, zaman sekarang ni apa yang kita perlu fokus. Okay. Kalau betul-betul nak jadi content creator. Ramai yang tanya aku macam mana nak jadi content creator kan, macam mana content creator ni boleh apa, sustain, boleh buat duit. Lepas tu ada juga yang dia kata nak berhenti kerja untuk jadi content creator. Ada juga patut ke belajar ataupun jadi content creator. Okay. Kalau ada peluang untuk belajarlah. Content creator ni tak mudah. Kita tak tahu lagi bulan depan income kita berapa. Kalau yang memang betul-betul memang orang cakap hati keras. Hati kering kan. Okay. Kalau yang jenis yang tak, bukan hati kering kan, down kan. Tak ada income kan. Habis lah. Dia akan rasa down lah. So kalau ada peluang untuk belajar dulu. Tapi kalau ada kerja je dulu. Main apa? Kerja hakiki tu. Jadikan content creator ni sebagai side. Kecuali kau memang ada plan yang memang kau rasa ini benda boleh jadi. Tapi tak ada, kalau tak ada plan lagi, janganlah suka-suka terus masuk jadi content creator. Make it happen lah. Make it happen lah. Aku macam tu lah kan. Aku main tutor, main pindah jadi daripada kontraktor jadi content creator. Sebab kontraktor aku tak minat. Aku tak minat kontraktor. Aku time tu aku burn out. Aku burn out sebelum PKP lagi. Sebelum PKP tu aku burn out. Sebab tu aku buat part time fotografi, event apa semua tu kan. Sebab tu aku buat part time. Kontraktor ni sebab income lah. Nak tak nak kena buat ni. Tapi bila PKP, itulah turning point dia. Okay, aku dah burn out. Aku tak nak jadi kontraktor. Aku nak jadi content creator. Tapi segala simpanan tu kena dikorbankan lah. Tu nama kering kan? Kering kan? Kena korbankan lah. Okey, makasih banyak Putra, Ahmad Putra Z, Putra Z. Perkongsian ilmu dan juga pengalaman. Apa yang aku boleh rangkumkan adalah jangan takut, jangan menunggu peluang, tapi kita cipta peluang. Barulah kita akan boleh adapt dan juga absorb keadaan sekeliling, dan juga jangan malu untuk bernetworking dengan kawan-kawan yang lain. Baik, so sekali lagi terima kasih Putra atas kesudian masuk dalam podcast Kaki Konten. Kalau ada request daripada pendengar kita untuk Putra masuk dalam episod seterusnya, insyaAllah kita akan jemput lagi. Sebab aku impikan Kaki Konten ni satu hari nanti kita bukan sekadar jemput satu orang, kita akan jemput, mungkin buat round table. Itu idenya lah kan. Bukan seorang saja content creator yang kita jemput, ramai, masing-masing boleh bercakap. Dan benda tu mungkin insyaAllah make it happen. InsyaAllah, mudah-mudahan doakanlah. Dan ya, ada lagi Faisal? Cukup dapatlah kita ilmu sedikit malam ni. Dan kalau korang dapat banyak ilmu dalam podcast ni, boleh komen lah. Dan juga siapa next suggestion untuk kita jemput dalam podcast Kaki Konten ni. Okay, so terima kasih Faisal membantu untuk jadi host hari ni. Terima kasih. Okay, mungkin next episode kita akan bersama beliau lagi, insyaAllah. So itu saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa di episod akan datang dalam podcast Kaki Konten. Assalamualaikum. Bye-bye.